Persamaan linear soalan PSM1 tahun 2025, bahagian B soalan nombor 21 A2. Let's go. Alright, soalan dia adalah selesaikan 3 dalam kurungan X tolak 2 sama dengan 15. Markah adalah sebanyak 3 markah. Alright, yang pertama, kita nampak ada kurungan dekat situ. So, kita kena settlekan kurungan ni. Bermaksud, kita kena hilangkan kurungan ni. So, untuk hilangkan kurungan ni, kita ambil 3 yang ada dekat luar. 3 ni akan didarabkan dengan X. 3 akan jumpa X dulu. So, 3 darab X. Alright? So, 3 darab X adalah 3X. Tuliskan dekat sini. Seterusnya, 3 lagi sekali. Dia tak selesai lagi. Dia kena jumpa pula dengan negatif 2 dekat sini. So 3 mesti darab dengan negatif 2. Peringatan. Untuk kalau ada tanda tolak ni, ramai yang buat silap. Dia orang darab 3 darab 2 je. Tak boleh sebab dekat depan 2 ada tanda tolak. Tanda tolak dimiliki oleh 2. So, kena darab negatif 2. Alright? 3 darab negatif 2, kita akan dapat negatif 6. So, tolak 6. Salin balik sama dengan 15. So, kurungan kita dah berjaya hilangkan dekat situ. Alright, so bila dah hilangkan kurungan, matlamat kita nak selesaikan ni bermaksud kita nak cari nilai X. Jadi kita akan gunakan, di sini cikgu tunjukkan teknik shortcut di mana kita akan gunakan teknik pindah. Teknik pindah tempat, tukar tanda. Alright. So, dalam proses nak dapatkan X dekat sini, kita kena pindahkan negatif 6. Jangan lupa tanda tolak dimiliki oleh 6. Kita kena pindahkan yang inilah negatif 6. So, bila pindah negatif 6 ataupun tolak 6 tu, dia akan jadi tambah 6. Ni teknik shortcut Pindah tempat, berubah tanda. So, tolak 6 jadi tambah 6. Jadi kita pun sambung step dia. Tolak 6 dah pindah, jadi tinggallah 3X sahaja. Sama dengan, untuk yang ni kita terus settlekan. 15 tambah 6. So, kita dapat 21. Alright, so sekarang kita nak cari X. Dekat sebelah X ada 3. 3 tu kita kena pindahkan dia. Asalnya 3 duduk sebelah X. Bila pindah takkan dia nak duduk sebelah 21 lagi. Kalau duduk sebelah, bila pindah dia akan duduk di bawah, bermaksud dia akan jadi bahagi. So kita tulis dalam bentuk pecahan. Alright? So dia akan jadi macam ni X sama dengan 3 ni akan duduk bawah 21. So 21 per 3. 21 per 3. 3 duduk sebelah, pindah dia akan duduk di bawah. Alright, so selesaikan 21 per 3 atau 21 bahagi 3, maka kita akan dapat X sama dengan 7. Bermaksud soalan kita telah berjaya jawablah sebab dia suruh selesaikan. Selesaikan tu maksudnya nak cari nilai X tadi. So, markah dia 3 markah. Kita berkemungkinan boleh dapat markah di bahagian ini First, kita boleh dapat markah dekat sini. Bila kita dah hilangkan kurungan, so kita boleh dapat markah yang pertama dekat sini. So markah yang kedua, bila kita tunjukkan nak cari nilai X tu kita kena buat apa? So dekat sini kita kena bawa 3 tu pindah. So kita mungkin boleh dapat markah kita di bahagian sini. Alright? Dan yang terakhir adalah jawapan akhir kita iaitu X sama dengan 7. So bolehlah kita dapat 3 markah. Alright, so pastikan untuk bahagian B kamu tunjukkan step pengiraan supaya cikgu boleh bagi markah pada step yang kamu tulis tu. Ingat, kita nak markah, kalau 3 markah, kita mesti dapat full 3 markah.